Kedai Aceh di Taman Nora Ulu Tiram yang mengaku mereka ada lesen perniagaan sah sedang dibongkar oleh anggota Majlis Bandaraya Johor Bahru. Selepas 8 bulan notis perintah pengosongan diedarkan, akhirnya pihak berkuasa Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan kerjasama anggota PDRM, Tenaga Nasional Berhad dan Syarikat Air Johor atas perintah notis yang dikeluarkan oleh Pentadbir Tanah dan Galian Negeri Johor merubuhkan deretan rumah kedai di kiri dan kanan jalan utama tersebut yang menghubungkan ke beberapa buah taman. Kerja-kerja merubuhkan bangunan tidak berdaftar ini dijalankan dari awal pagi hingga ke petang. Laluan jalan utama ditutup dengan dikawal ketat oleh anggota PDRM untuk mengelakkan kemalangan atau kejadian tidak diingini berlaku semasa jentera berat sedang menjalankan operasi. Warga setempat yang menyaksikan kerja-kerja pembongkaran rata menyokong dengan rasa berpuas hati dan berterima kasih pada Majlis Bandaraya Johor Bahru kerana mereka percaya ini akan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan seterusnya akan mengurangkan kadar kemalangan di kawasan ini. Seksyen 425 Kanun Tanah Negara Akta 824 menyatakan seseorang yang menduduki tanah kerajaan tanpa kebenaran boleh didenda tidak melebihi ringgit Malaysia 500,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-dua sekali.